Rainbow! Korang ada nampak rainbow? Cili. Cili? Ya, pandai korang buat sayur dengan tanah liat. Ini bukan sayur lah, Opa. Ini bukan... Gerak pun dah matilah agaknya. Mati lagi lah malang. Ini rasuah. Rasuah? Ish, mana ada? Ini ayam lah. Bukan rasuah. Bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit. Dan... Ya Allah. Nah, baca. Ini kedai menjual kelengkapan elektrik. Pada suatu hari, seorang pengguna Budak-budak tu tak habis. Hari pertama dia takkan pergi. Sebab tak ada murid. Betul kan? Betul. Tapi itu dulu. Sekarang nak pergi. Tak payah nak tersengih-sengih. Ayam ni akak goreng sampai hangit. Betul. Tak sengaja, Opa. Dapur tak ada gas. Jadi, Ros guna dapur kecil ni. Cepat je panas. Terus ayam terhangit. Moncong nampak. Kenapa tu? Tak tahu. Wah, Upin sama Ipin hebat. Ingat semuanya. Opa dan Kak Ros yang selalu ingatkan. Kawan-kawan. Apa itu? Niat? Bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Duit. Atuk kata duit je. Alah. Jom kita orang lakon tu ke? Ya, dan ada lagi satu video aku buat dengan Tok Dalang. Nak tengok? Okey, dah banyak Tok rasa. Tapi ABCD angka mutu paling sedap. Dah pun. Cucuk tu macam kena gigit semut je. Janji sihat. Kan, Opa? Betul. Jangan kasih tumpah. Ya, tahu. Apa tu? Sedap dan berkhasiat. Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Badut tu orang biasa je yang pakai make up untuk buat muka dia jadi kelakar.
Oh, macam akak lah. Selalu pakai bedak putih satu muka. Akak boleh jadi badut.